Selamat sejahtera, saya mengucapkan kepada Dr. Firdaus dan rakan-rakan sekalian. Saya Yutish Analaki Shanmugam dan hari ini saya akan berkongsi satu sesi moral yang bertajuk kekuatan jiwa melalui kerohanian. Saya percaya walaupun kita dilatih untuk menjadi mahir dalam kemahiran fizikal seperti kawat kaki ataupun ikhtiar hidup dalam aktiviti kadet remaja sekolah, tetapi yang paling penting adalah kekuatan jiwa kita. Baik semua, anda boleh lihat saya sudah sediakan satu pembentangan berkaitan dengan tajuk ini. Okay, pertama sekali kita lihat kepada disiplin diri sebagai asas kekuatan jiwa. Jadi disiplin diri adalah asas bagi setiap tindakan kita. Jadi dalam KRS kita bukan hanya belajar untuk mengikut arahan, tetapi juga untuk mengawal diri dan juga dapat memberi komitmen yang baik dalam pasukan KRS kita. Jadi sebagai contohnya dalam latihan kawat kaki ataupun aktiviti perkemahan, disiplin diri merupakan komponen yang sangat penting untuk memastikan segala tugas dilaksanakan dengan sempurna. Baiklah, seterusnya kita lihat kepada isi amanah mempertanggungjawabkan tugas dengan integriti. Baiklah, apakah itu amanah? Nilai amanah mengajarkan kita untuk menjalankan setiap tugas dengan jujur dan juga penuh bertanggungjawab. Sebagai anggota KRS, kita diamanahkan untuk menjalankan setiap tugas dengan yang diberikan dengan lebih baik. Dan ini bukan sahaja berkaitan dengan kepercayaan orang lain, tetapi ia juga dapat menimbulkan soalan integriti dalam kalangan diri kita. Baiklah, isi yang ketiga adalah kerjasama dan ukhuwah dalam mewujudkan semangat pasukan. Okey, apakah itu kerjasama dan juga ukhuwah? Sebenarnya kerjasama dan ukhuwah adalah dua nilai yang penting dalam setiap organisasi. Ia juga menimbulkan satu komponen yang besar dalam pasukan KRS. Jadi dalam KRS bukan kita bekerja untuk diri sendiri, tetapi juga untuk kejayaan bersama. Jadi melalui kerja berpasukan, kita belajar untuk saling menghormati dan juga tolong menolong antara satu sama lain. Sebagai contohnya dalam aktiviti perkemahan, setiap anggota KRS perlu bekerja sama untuk memastikan segala persiapan dan juga latihan berjalan dengan lancar. Isi yang seterusnya adalah kepimpinan berakhlak. Sebenarnya kepimpinan yang berakhlak ini merupakan satu aspek yang penting dalam kader remaja sekolah. Jadi seorang pemimpin tidak hanya memberi arahan, tetapi harus menunjukkan teladan yang baik kepada orang lain. Jadi pemimpin yang berakhlak perlulah mengamalkan sikap adil, jujur dan juga bijak dalam membuat keputusan untuk kepentingan semua ahli dalam sesuatu pasukan. Baiklah, itu adalah isi-isi yang terdapat dalam kekuatan jiwa melalui kerohanian. Jadi secara keseluruhannya, kerohanian memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk nilai-nilai disiplin, tanggungjawab dan juga moral dalam diri kita. Jadi kita sebagai anggota KRS, kita perlulah mengamalkan nilai-nilai ini untuk menjadi individu yang lebih baik dan juga bertanggungjawab. Jadi kita perlulah memupus jiwa yang tulus dan kuat dalam diri kita. Sebagai anggota KRS, kita diharapkan untuk membawa perubahan positif dan juga dalam masyarakat dengan mengamalkan nilai-nilai kerohanian ini dalam setiap tindakan kita. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Marilah kita lihat kepada nilai-nilai murni yang terdapat dalam KRS. Baiklah, antara nilai murni yang terdapat adalah disiplin. Okay. Jadi ahli KRS perlu patuh kepada arahan dan menepati masa dan juga menjaga tingkah laku sepanjang aktiviti. Seterusnya adalah tanggungjawab. Ahli KRS juga perlulah melaksanakan tugasan dan amanah dengan jujur dan bersungguh-sungguh. Nilai murni yang seterusnya adalah kerjasama, iaitu bekerja dalam kumpulan dengan harmoni dan saling membantu. Baiklah, seterusnya adalah keberanian. Nilai keberanian menghadapi cabaran fizikal dan mental serta berani menyatakan kebenaran dalam semasa melakukan aktiviti KRS ataupun dalam pasukan KRS. Baiklah, nilai murni yang seterusnya adalah ketabahan. Jadi ahli KRS tidak boleh mudah berputus asa dalam menghadapi cabaran atau kesusahan semasa latihan. Seterusnya adalah kesetiaan. Setia kepada pasukan dan guru penasihat dan rakan-rakan KRS supaya dapat menjaga nama baik pasukan KRS.